Assalamualaikum. Siapa kat sini yang suka makan kuih buah peria tapi tak pernah try buat sendiri? Tonton video ni, lain kali boleh try buat. Di dalam mangkuk, masukkan 2,5 cawan tepung pulut, 1 sudu makan tepung gandum, sedikit garam halus, 125 ml santan kotak, 125 ml air. Kedua-dua bahan ni saya campurkan sekali. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit pewarna hijau. Tepung di dalam mangkuk tadi gaulkan sekejap. Kemudian masukkan campuran santan dan air tadi sedikit demi sedikit. Andai kata campuran santan dan air tadi tak mencukupi, boleh tambah dengan sedikit air sehingga dapat kelembutan yang diperlukan. Tapi ingat dough yang diperlukan jangan terlalu lembek, agak-agak sederhana saja. Saya timbang seberat 35 gram untuk setiap sebiji dough. Kemudian saya bulat-bulatkan dough tu bagi licin. Sapukan dasar tray pengukus dengan sedikit minyak supaya kuih tak melekat. Minyak tu kita sapukan lebih sedikit pun tak mengapa. Yang ni inti kelapa. Inti kelapa ni saya baru keluarkan daripada freezer. Kita perlukan sarung buah untuk dapatkan jalur pada kuih buah peria. Ambil sebiji dough, lepeh-lepehkan sedikit tapi jangan terlalu nipis sangat. Saya masukkan 2 sudu kecil inti kelapa. Inti kelapa tu saya padat-padatkan supaya mudah nak tutup kuih buah peria tu. Ulas sarung buah tu sekali sahaja dengan perlahan, jangan bagi tekanan yang kuat supaya dapat bentuk yang cantik seperti seolah-olah buah peria.
Bahagian sambungan dough tu letak di bahagian bawah pada sarung buah. Jangan lupa sapukan sedikit minyak pada bahagian atas kuih periuk supaya nampak berkilat. Kemudian kukus kuih periuk selama 15 minit dengan api sederhana kecil.